Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini dekat depan saya ni ada satu clutch pump. Clutch pump ni adalah orang tempah, dia COD suruh buat. Okey, depan clutch pump ni saya dah servis, dah cuci semua. Dekat sini ada barang-barang clutch pump lah. Clutch pump ni bukan semudah itu kita nak buka tukar kit ya. Di dalam clutch pump ni dia ada silinder. 3 piston, senang cakap. Piston ni akan duduk di dalam ni. Sebelum tu dia akan masuk dalam ni. O-ring putih ni, yang getah ni, dia akan masuk dulu. First kali. Pertama. Kedua, baru dia akan masuk ni. Kedudukan dia macam mana? Kedudukan dia macam ni. Ini putih. Ini dia akan kedudukan sini. Dia buat macam ni. Bila ni dah masuk, dia akan duduk betul-betul dekat ujung sana. Nampak? Jadi yang selalu bocor tu adalah yang ni. Dia bukan maksudnya dia terkepit ke apa, tapi o-ring ni dia akan jadi kemek lah bila dah lama, sebab minyak dengan ni akan panas. Lepas tu ini dia punya pump. Biasanya kita order ni 3 ni lah. Ni 3 benda. Dia ada 5. Yang kecil ni untuk saya ni pump dia punya. Seal ni pun ni besar. Lepas tu dia ada lagi di belakang dekat sini. Dia besar lah. Kedudukan dia terakhir dia ada duduk dekat area permukaan ni. Okey, mana yang nak DIY benda ni, boleh DIY. Tapi dengan syarat, bila kita dah buka benda ni, dekat sini permukaan ni, kita perlu letak gam sedikit. Janganlah terlalu banyak. Letak gam sedikit. Letaklah gam gam gasket. Letak betul-betul cun-cun dekat permukaan besi ni. Janganlah letak di sini. Janganlah letak dalam ni. Kalau boleh letak sini, buatlah cantik sikit. Jadi banyak orang tukar clutch pump ni, dia akan leaking. Bukan leaking kat mana, pertama sekali minyak akan keluar dekat sini. Kalau macam susah nak buat situ, letak je gam dekat sini. Paling senang, letak sini. Jadi nak cara-cara dia nak buka benda ni, saya tak boleh tunjuk. Dia ada special tool yang saya buat. Saya pakai box size 13 yang 1.2 ni, 1/3 punya. Lepas tu kita kena pakai adapter. Macam mana nak tunjuk video ni, hari tu saya dah tunjuk, tapi saya tak boleh tunjuk full sebab video dia panjang. Jadi yang mana nak servis clutch pump, boleh COD dekat saya. Bila dah siap, kita akan COD sana semula. Dengan syarat nak datang hantar kereta pun boleh, tapi kena WhatsApp saya dulu. Yang ini adalah clutch pump orang Borneo, orang Sabah lah. Dia duduk di Sabah, jadi dia COD datang sini. Jadi ni mungkin insyaAllah saya akan pasang malam ni, kalau tak ada keberatan. Lepas tu kita akan try macam mana. Jadi benda ni, yang ini, kalau anda kata dia degil, dia ada cara nak buka dia. Anda kata kita dah pakai box pun tak boleh, mana yang tahu-tahulah. Kita kena pakai screwdriver. Kita kena umpil sini sikit belah dalam ni. Silinder ni kalau dia luka dekat permukaan depan ni, memang tak boleh. Tapi kalau dia luka belah tengah sini, nampak jari saya tu, belah tengah sini, tak apa. Sebab seal ni dia melekat di area depan ni, permukaan depan ni. Nampak? Begini. Ni kalau saya masuk macam ni, contohlah. Jadi benda ni selalu rosak. Andai kata kita pakai OBD scanner, dalam OBD scanner dia takkan dapat detect clutch pump kita ni. Cuma kita dengan mata kasar, dengan pomen mana yang membukanya, boleh nampak leaking dia. Pertama sekali di depan ni lah. Depan ni dia akan keluar minyak. Maksudnya dia tak keluar banyak lah, sebab
pump ni kalau kita dah pasang dekat robotik, dia punya kabel kelas tu dia akan bergerak. Dia macam ni, dia bergerak. Dan ini dia punya seal penutup depan lah. Kalau kita buka ni dia pasti akan koyak. Tapi koyak maknanya bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Sebab dia ni memang ketat. Macam ni. Ini tak ada masalah. Ni untuk cover pasir sebenarnya, pasir ke batu ke macam tu lah. Dan ini dia punya ni lah, muncung dia. Okey, yang saya cakap tu adalah yang ini. Ini kedudukan letak belakang sekali. Tapi sebab ini dia dah jadi petak, jadi ni tak okey. Jadi saya tengah tunggu kit clutch pump sampai dengan kabel dia. Kedudukan dia macam ni. Dia akan masuk betul-betul dekat dia punya maksimum dia. Macam ni. Dan juga kit ni juga dia tak boleh pakai o-ring yang biasa. Saya dah try, dah cuba. Memang kita kena beli o-ring ni juga. Memang dia dah diciptakan memang untuk yang benda ni. Kalau o-ring yang biasa, yang hijau, hitam, coklat, saya dah try sampai double, memang tak boleh. Solution dia memang kita kena cari juga o-ring dia ni, buat. Yang ini dah petak, nampak? Jadi ni dia leaking. Sepatutnya dia bulat. Dia bulat seperti macam ni. Gitu je. Yang mana nak buat ni boleh, tapi kena bagi masa. Kena bagi masa. Sebab ni kalau dia degil, silinder ni saya kena rendam dulu dekat minyak, bagi o-ring ni lembut. Lepas tu barulah saya akan push dia keluar nanti. Dia ada cara dia, tapi saya tak boleh tunjuk video tu sebab video tu terlalu panjang. Saya pun tak berapa ni. Tapi okey, lagi satu sensor ni. Sensor clutch pump ni dia serupa dengan clutch sensor selection post, engage push. Perbezaan dia tu adalah dia punya angle. Ini angle itu sebelah dalam, saya tak boleh buka. Dia ada pembukaan, pembacaan dia, angle dia. Jadi angle ini kalau kita tukar pergi selection post ke engage push kan, robotik kita akan jadi biol. Bacaan dia tak tepat. Kita tengok dengan mata kasar sama, nombor pun sama. Tapi angle kedudukan tempat pin dia tu. Sebab sensor ni dia ada putaran dia. Kita kena lawan jam sikit, lepas tu letak, baru kita kena skru. Andai kata kita buat tak betul, kereta tetap hidup, tapi gear kita tak nak masuk. Sebab apa? Di dalam ni dia ada spring. Ni dia akan melekat dalam ni. Jadi itu gunanya kita ada spring. Bila dia tarik, kita tarik, dia akan tekan macam ni. Pump ni akan tekan spring ni kat dalam. Jadi stopper dia ni ibarat macam stopper dia. Senang silinder lah. Silinder ni dia untuk cover o-ring dua ni, supaya tekanan pressure tu tidak tembus ataupun koyak. Ni kalau dah masuk, dah fake semua ni, dia akan jadi ketat. Automatik akan jadi ketat ni. Jadi itu saja penerangan saya. Banyak orang dia tukar kit clutch pump ni, dia tak akan dapat tukar ni kalau tak, benda ni tak boleh buka. Dia akan tukar benda ni dia. 1, 2 dan 3. Saya pernah buka sekali, owner tu surrender sampai rosak clutch pump ni. Clutch pump ni kalau beli baru, bukanlah baru, kita beli second, harga dia clutch pump ni saja harga dia 450 harga dulu. Kalau sekarang 550 harga dia sekarang. Dah siap buat, kita dah siap tukar semua. 100% memang dia ni. Macam saya buat memang harga itu yang saya buat. Kita ada COD.
Dan orienti dia sini, orienti dia saya letak sebulan. Kenapa dia mahal? Sebab benda ni memang susah kita nak dapat. Bukan semua kita boleh buka benda ni. Jadi yang mana ada lebih clutch pump nak minta buat, boleh COD dekat saya, DM saya dekat ruang komen saya dekat FB tu ada. Boleh tengok Zoro Malaya yang logo saya Proton CB tu. Andai kata ada yang menggunakan nama saya, boleh cepat-cepat DM saya. Begitu saja. Okey, bengkel di mana? Bengkel di area Shah Alam. Tapi benda ni saya buat kat rumah je kadang. Macam hari Minggu saya santai, saya buat lah benda ni. Itu saja. Dan harga kepala dia ni, dekat sensor dia ni, ini saja harga dia pun dah mencecah ratus. Harga ni saja, harga dia 350. Ini boleh tengok dekat bahagian remote ni. Sebab benda ni dia tak ada lokal. Sensor ni pun dia tak ada lokal. Sensor ni nak buat lokal memang cukup susah. Jadi kalau nampak benda ni, lalu diorang cakap kenapa mahal siput ni RM90, dia memang mahal. Ini saya panggil sensor siput, senang. Okey, macam tu saja saya punya alasan. Jadi mana yang kurang faham boleh bertanya dekat saya. InsyaAllah mana saya tahu saya pun tak expert mana, tapi itu pengalaman saya adap dan saya mengguna CB AMT dan juga manual, dan kereta lain pun saya buat juga. Tapi sekarang memang saya rutin menggunakan CB AMT. Jadi saya dah faham kerosakan AMT ni, enjin ni, dan juga part-part lain. Itu saja saya punya alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.